Christmas light-up ceremony and special preview Christmas buffet high tea majlis dimulakan dengan welcome speech dari Miss Sophia Natasha Malik selaku General Manager Dorset Harta Mas. Dimeriahkan lagi dengan persembahan oleh Adil Charis. Majlis disediakan lagi dengan upacara light-up di mana pokok Christmas dan keseluruhan dekorasi hotel akan dinyalakan lampu. Sekarang, jom kita masuk ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu iaitu preview buffet high tea Christmas di Dorset Harta Mas KL. Buffet ini akan diadakan pada 25 Disember 2025. Terdapat aneka juadah enak yang ditawarkan. Bermula dengan salad segar seperti apple salad, tuna salad, German potato salad. Kemudian terdapat camping station. Ada ayam panggang dan kambing panggang. Ayam dan kambing yang sedap, lembut dan juicy. Di samping sayur dan sos radi hitam. Memang lengkap untuk bawa mood Christmas. Ada juga stesen interaktif seperti pasta live cooking, wafer segar dan macam-macam lagi. Sate corner dengan kuah kacang yang pekat dan yang paling digemari kaum bawa adalah dessert section dengan yulelong cake, red velvet dan banyak lagi kuih tradisional. Semuanya sedap dan pasti memikat selera korang. So, untuk korang yang meraihkan hari Natal dan merancang untuk celebrate dengan keluarga atau kawan-kawan, bolehlah sertai buffet ini yang akan diadakan pada 25 Disember 2025 bermula jam 1 hingga 5 petang. Harga adalah RM98 dewasa, 78 warga emas, 58 kanak-kanak. Untuk tempahan, hubungi Table Talk di nombor yang tertera.